Okey, next ni methanol. Lepas methanol satu lagi. Okey, sini ada synergistic. Methanol. Okey, methanol ni ini sampai sini. Yang saya bagi tunjuk kat atas-atas ni itu adalah active ingredient lah. Ni active ingredient. Okey, methanol ni adalah awak jangan okey, methanol ni kita guna blended 22 phenol. Jangan. Kita kita sebut methanol. Kalau orang tanya methanol, awak pun tak je dengar ke? Saya pun first time dengar. Ini ada propose daripada lab makmal daripada luar di mana dia gabungkan di antara 22 fenol. Okey, fenol daripada buah dan juga sayur, di mana dia bagus untuk protein dan juga penyakit. Okey, jadi methanol ni mix polyphenol dipanggil. Polyphenol ni. Jadi first polyphenol ni awak kena tahu polyphenol tu apa dia. Polyphenol ni adalah bahan aktif dari buah, dari tumbuhan, sayur ke whatever so on, herba ke. Benda ni, fenol ni adalah bagus untuk penyakit, untuk menyelesaikan masalah penyakit, untuk darah lah, dan juga untuk human health lah, untuk kesihatan kesihatan manusia umum. Okey, dengan kita menggunakan 22 polyphenol, poly ni kan banyak ke poli ke? Poly ni banyak. Okey, jadi dia adalah strong antioxidants. Okey, antioxidant very very powerful dan dia akan reduce oxidative stress in arteries. Artery ni tahu tak apa? Salur darah kecil. Salur darah yang circular, yang kecil. Kalau salur darah besar tu dipanggil vein. Vena lah. Okey, artery. Jadi apabila salur darah kecil tu dia healthy kan salur darah kecil tu, jadi proses pertukaran oxygenated blood dan deoxygenated blood ataupun proses untuk oxygen blood dan juga yang tiap oksigen tu dia mantap lah kat situ, optimum lah. Jadi hilang kebas hilang. Okey, fungsi dia stress in arteries dan juga brain cell lah, protect brain cell untuk oxidative damage. Okey, bagus untuk otak, untuk elakkan Alzheimer dan juga daripada dipanggil neurodegenerative. Okey, neurodegenerative ni saraf awak tu jadi mapuh, jadi mati. Saraf mati kak? Orang tanya orang tanya nama, dia jawab duduk di mana? Orang tanya ni kau kodok, dia kata dia singgah lagi. Okey? Jadi cacar marba hidup. Apabila dia Alzheimer ataupun dia lupa lah, lupa. Sebab tu kalau orang yang pelupa lah, dia sentiasa lupa, okey? Saya kalau lupa-lupa, okey? Banyak makan ataupun ambil pengambilan yang antioksidan. Antioksidan tinggi, insya-Allah awak akan lupa-lupa tu akan reduce. Okey, support cognitive performance lah. Kognitif ni adalah pemikiran lah. Okey, support pemikiran ni tak ada lah orang tanya bodoh gitu. Okey, lalu orang tanya tu lalu siapa kau bertakir. Okey, jadi cognitive performance is very important untuk brain alert ataupun kesedaran minda. Okey, faham? Okey, ini adalah bahan aktif. Ni kat sini. Ya? Kat sini. Apa dia? Kita baru nak masuk synergistic lah. Okey. So ada apa nak tanya pasal methanol? Jadi awak kena ketengahkan methanol. Yang bahan aktif ni sentiasa kena tengahkan bromelain, methanol. Sebab itu benda yang very powerful untuk jadikan produk kita tu. Okay, effectiveness of the product. Okay. Jadi kita pergi kepada synergistic. Next, synergistic.